boleh bertahan. Umairah letup, thank you. Kalau pakai satu je boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Foundation pink ke, foundation blue ke, boleh. Untuk tan skin, untuk kulit gelap, boleh, tak ada masalah. Sebabnya dia blend ikut skin color kita. Okey, Sarah lap. Lagi sekali Sarah lap tau. Dah 3 kali dah ni Sarah nak bagi skin Sarah lihat. Okey, nampak bila Sarah dah lap, dah keluar lah. Tapi actually kalau lah you terbawa tidur pun kan, you pakai masa time tidur, boleh je, tak ada masalah. Dia tak rosakkan skin you. Okey. Alright. Okay. April naik mahkamah kan? May Allah is, thank you so much. Semoga 10 April ini saya dilepaskan. Amin ya Rabbal Alamin. Tolong aminkan semua. Okay. Okay. Dia tak ada kedai. Dia apa? Dia tak ada kedai. Dia apa nama dia tu? Dia online. Sarah pernah telekong daripada Needleworks. Okay. Si Sarah dah sunscreen untuk cerah. Ni dua ni RM58. Okey, 10 ml RM58. Boleh ke TikTok shop? Kenapa ramai benci awak? Yang benci saya mostly lelaki. Sebab dia rasa macam like brotherhood. Brotherhood. Kita tak boleh biarkan geng kita diperlakukan begini, padahal geng dia yang perlakukan orang begitu. Dah order tapi by COD. Tak ada akaun TikTok? Kenapa pula tak ada akaun TikTok? Okay, kalau first time nak try, tak kisah you nak pakai pink ke, you nak pakai blue ke, tak kisah. Okay, ni blue. Ni blue pula. Yang ni pink. Okay, yang ni pink. Sekejap. Okay, thank you akak. Tan skin tak ada masalah. Tan skin tak ada masalah. Yang ni pink. Okay, dia bagi pinky-pinkish. Nanti kita turun bawah lah kejap. Lepak bawah kejap. Ambil angin. Ambil angin. Okey. Yang ini adalah botol baru. Ni botol baru, okey? Ni botol baru. Yang ini yang lama punya. Dia boleh tutup parut dalam masa yang sama. Dia boleh dia boleh apa nama dia tu? Merawat juga. Okey, nampak ni? Sekejap. Okey. So, tadi ada orang kata tutup filter. I dah tutup filter dah. Memang I tak pakai filter apa-apa pun sekarang ni. Okey. 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 Memang I tak pakai filter pun sekarang ni. Okay? Okay. Nampak tak?
Okay, I tunjuk betul-betul. Nampak tak pink kat sini? Okay. Nampak tak? Nanti tepi ni I pakai blue pula. Okay. So yang ni I dah pakai pink. Okay. So sebelah I pakai blue. Okay. So yang ni I pakai blue. Okay, nampak ni? I blendkan dia. Nampak tak? I blendkan dia blue ni. Ni bawah mata ni ada dark circle ni. Okay, tutup. Kita tutup, kita pakai blue. Okay. Nampak ke tidak? So yang ni I pakai blue. Okay. Okay. So yang ni I pakai pink. Yang ni I pakai blue. Nampak tak? Dia blend dengan skin. Dia tak nampak bercapuk. Okay. Nampak tak? Ni pink, ni blue. Okay. Okay. Dah, I dah bagi korang tengok I punya skin. Okay. Dah paling dekat dah I buat. Paling sangat-sangat dekat. Beza blue dengan pink. Yang ini dia merawat. Yang ini dia bagi pinkish-pinkish, glowing, brightening kulit muka kita. Dekat sangat I tunjuk. Korang nak tengok sangat kan? Ni tak ada filter. Tak ada filter. Okay. Biasalah biji-biji tu kita manusia. Okay. Bawah mata ni biasalah. Okay. Nampak? Okay. So, kalau nak kulit licin, cantik, dapatkan Skinel. Skinel dia bukan sahaja foundation saja. Actually dia ada cleanser, cleanser, serum. Dia ada 3 set. Okay, cleanser, serum dengan ini foundation. So foundation ni, alhamdulillah, banyak betul lah angin. So foundation ni dia sekali moisturizer, sekali dengan sunscreen SPF 35. Okay, 10 ml RM58 saja. Korang sebelum ni korang kata mahal. So sekarang ni Skinel dah buat yang murah-murah. RM58 boleh try satu. Try satu saja. Try satu beli. Okay. Okay, Sarah dah nak end live dah. So cepat tekan beg kuning and purchase. Okay, sebab nanti korang tak dapat harga dah. Sebab dekat tempat lain dia dah tak jual dah harga yang Sarah bagi dekat Time Life ni. Okay, Sarah nak beritahu kat korang satu rahsia. Rahsia Sarah yang paling Sarah amalkan daripada dulu sampai sekarang. Dan rahsia terbesar Sarah untuk dapatkan skin yang cantik and free saja. Free. Apart of pakai Skinel kan, skincare apa semua, yang ni dia rawat. Tapi apa untuk rawat dalaman? Okay, Sarah nak bagi tahu. Air kosong. Sebab dalam badan kita banyak sangat. Wow, macam korang berparti kat dalam toilet tu. Berparti ke? Okay. Apa nama dia? Selain daripada korang pakai Skinel ke apa, jangan lupa dalam badan kita ni banyak toksik. So kalau kita nak luaran kita cantik, kita kena rawat dalaman dulu. So macam mana nak rawat dalaman? Dengan minum air kosong. Okay, tak ada filter Tak ada filter.
Tak ada. So, minum air kosong banyak-banyak. Sebab bila kita minum air kosong, kita akan sentiasa pergi toilet dan buang toksik-toksik dekat dalam badan kita. Ini kalau korang tak minum air kosong, apa nama dia? Jam lagi ke? Ya Allah, macet. Tengok tu. Macet teruk. Jakarta ni memang 24 jam macet aku rasa. Macet dong. Okay. Korang boleh tengok. Yang ni Sarah punya room. Okay. So bilik Sarah kat sana. Lepas tu ada bilik lagi satu kat situ. So yang ni dia punya dining table. Lepas tu Sarah suka datang Jakarta ni sebab dia punya hotel-hotel semua awesome. So yang ni dia punya kitchen. Lepas tu dia not bad lah. Dia not bad harga dia. Walaupun dapat besar macam ni. Satu malam Sarah dapat kat sini RM800. Saya rasa kalau kat KL dah RM1,000 lebih dah. So kat sini dapat RM800. So yang ni semua dia punya ni. Okay. So tadi tu Sarah live kat situ. Oh mak kau bongok tak nampak ni kerusi. So yang ni adalah pemandangan dia. Nampak tak? Nampak tak tu? Banyak kereta. Macet. Okay. Tadi terlanggar kerusi. So yang ni ni bilik pertama. So ni bilik Sarah. Besar gila bilik Sarah. Tapi Sarah tidur sorang-sorang. So ni bilik Sarah. Dia punya ni cantik lah. Cantik. Yang ni Ascott Sudirman. So ni toilet dia. Cantik gila. Nak turun bawah ke? Okay. So this is my room. Alright. Yang dekat sofa tu acuh. Alhamdulillah. Okay, so thank you so much korang sebab join Sarah punya live and beli produk Skinel. Thank you so much. InsyaAllah kita berjumpa lagi, okay? Bye. Assalamualaikum.